Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada rakan-rakan trader di luar sana. Kami dari tim Nusantara Global Network yang menyediakan servis payment agent pelbagai broker akan berkongsi analisa teknikal Nasdaq dan juga Dow Jones. Okay, sebelum tu, uh, kawan-kawan boleh follow semua platform media rasmi Nusantara Global Network untuk mengetahui update terkini berkenaan dengan kontes, promosi bonus dan juga rebate sehingga 35 US. So, kita terus kepada chart hari ini 21 hari bulan 1 tahun 2026. Hari keempat, hari ketiga dagangan dalam minggu ni. Hari ni hari Rabu tau. So, kalau kita tengok pada permulaan hari ataupun permulaan minggu, apa yang dia buat, dia open candle dalam keadaan gap. Nampak di sini. Okay. So, ini adalah Nasdaq. Ini adalah instrumen Nasdaq. Ini adalah time frame 1 jam. So, kalau kita nak recap balik untuk Nasdaq ini, perjalanan ataupun pergerakan harga yang dia telah buat pada minggu lepas sebelum market close dan juga market open pada minggu ini, kita nampak yang kita target kita nak sell di zone ini sebab di sini ada satu base di sini, nampak di sini. Okay, price cucuk, dia running sikit, kemudian the next candle H1 apa yang dia buat, dia membuat satu breakout dan mencari zone atas ini. Dia cari zone atas ini. So dia dah terlajak zone yang ini, dia cari zone atas ini. Kemudian baru dia meneruskan pergerakan dia. Sebab di sini dia terjun, buat new low, kemudian dia retrace dan turun, membuat new low sehingga ke hari ini. So hari ini kalau kita tengok apa yang dia buat di sini double bottom. Okay. Tapi dia ada tapi dia. Kalau kita tengok trend yang telah terbentuk bermula pada atas sini, kita nampak price sedang membuat downtrend. Price turun, naik, turun, dan sekarang dia sedang berada dalam structure di bawah sini. Okay. Fokus kita untuk minggu ini, for sure lah kita akan cari entry sell. So kita ambil the last candle di atas sini, dan di sini ada beberapa resistance di sini, alright, and then ini adalah the new zone untuk hari ini. Dan juga kita tengok adakah dia berjaya untuk masuk pada hari ini ataupun esok. So once dia dah masuk, kena keep on monitor apa trend yang dia buat selepas itu. Adakah ia mantul balik, adakah dia patah balik, ataupun dia akan terus pergi. So get ready lah bila korang ada position. Kalau korang nak letak pending order, pastikan korang letak pending order di paras harga yang berlainan. Jangan letak pending order di zone yang sama. Korang jarakkan sikit 3 ke 5 pips untuk setiap order yang korang letak. Pastikan juga yang korang kena kira berapa banyak order yang boleh support korang punya margin beserta dengan berapa lot size korang letak pada setiap order itu. Korang kena kira betul-betul strategi trading. Itu depends, bergantung pada strategi masing-masing. Okay? Ada orang sanggup riskan $10. So MC. Kalau MC habis. Ada yang sanggup riskan $100. Stock loss dia adalah MC ya. So depends. Ada yang dalam account ada $1,000 tapi dia hanya sanggup losskan sebanyak 100 USD sahaja. So kira berapa lot yang sesuai. So itu namanya strategi dalam trading. Baik, kita dah tengok Nasdaq. Okay, lagi satu sebelum saya terlupa. Once selagi mana belum ada breakout di zone resistance ini, selagi itu sell masih menguasai pasaran. Kalau dia dah break di sini, apa
Dia dah breakout di sini, memang lagi cun, memang dia akan terus turun dive ke dalam. Baik, itu cerita di Nasdaq. And then kita nak tengok cerita di Dow Jones. Dow Jones Industrial Index US 30. Ini adalah time frame 1 jam. Saya ada bagi tahu yang mana kita target, memang kita nak marking atas bawah, sebab kita nampak range yang besar sedang berlaku di sini. Ini adalah zone paling bawah. Dan kita target memang kita nak sell di kawasan resistance. Nampak di sini dapat. Di sini memang cun-cun dapat pop. Dan price keep on membuat kejatuhan sehingga ke hari ini, sehingga ke pagi ini. Baik, so dia punya running 49590 sampai 429. So lebih kurang dalam 1000 pip plus minus lah, 1000 pip. Dia telah membuat kejatuhan sepanjang beberapa hari, di sepanjang pertengahan minggu lepas hingga ke hari ini. Baik, so the next apa, what next? Okay, itu persoalan dia. What next? Kalau kita tengok di chart US 30, kita nampak di sini ada satu support yang dia telah breakout. Dan nampak di sini, sepatutnya sampai support ni pop dia naik balik, tapi dia main sideways sini yang lama dan set satu kejatuhan yang berlaku dan price retrace dan dia turun balik. Okay, so dia turun tak jauh, tetapi dia membuat satu new low. Itu bermakna yang kejatuhan akan berterusan. Belum ada tanda-tanda kenaikan akan berlaku. Sebarang kenaikan yang berlaku adalah sekadar retracement sahaja. So kita follow on structure ataupun trend yang telah terbentuk. Memang kita nampak sedang berlaku downtrend. Baik, itu petanda ataupun itu hint ataupun kita punya apa panggil guideline untuk kita nak trade sepanjang minggu ini. Baik, di sini ada satu resistance ataupun sell zone. Okay, nampak di sini support become resistant. Okay, apa yang menarik ya di sini? Yang pertama dia dah touch. Okay, so kalau kita tengok the next candle 3 1 2 3 4 jam berturut-turut candle bearish. Tiada sebarang base yang terbentuk, tiada sebarang zone yang terbentuk di sepanjang perjalanan ini. Jadi jika itu yang berlaku, kita ambil resistance punya previous resistance di sini untuk kita nak entry sell. Sama juga strategi dia macam tadi. Kalau korang nak layer dalam zone, pastikan korang layer di zone yang berlainan. Jangan layer di zone yang sama. Pastikan layer setiap 3 ke 5 pips dah cukup. Kena kira lah. Kalau boleh setakat 5 layer sahaja, kira lah berapa lot size yang sesuai. Okay, so tapi yang pastinya korang kena letak pending order di dalam zone. Okay, sama juga Nasdaq dan juga US 30. Okay, alright, so kalau ada apa-apa pertanyaan, korang keep on je follow video-video kita, sebab dalam masa yang sama saya akan selitkan juga beberapa strategi, beberapa idea, beberapa education punya, bagaimana kita nak trade, bagaimana kita nak mengenal trend, bagaimana kita nak mengenal indeks. So dari masa ke semasa saya akan selitkan juga sikit-sikit. So kalau korang memang follow on track, keep on follow kita punya video-video, korang akan tahulah video kita ni memang fokus on indeks sahaja. Okay, kalau korang rasa bermanfaat, share video ni kat kawan-kawan, follow kita punya channel, kita punya community. Okay, jangan malu, jangan segan bertanya, contact je admin. Alright, so saya kira itu saja untuk hari ini. Kita akan jumpa untuk next video. Seperti biasa, sebelum mengakhiri video, saya nak ingatkan kepada rakan-rakan agar sentiasa manage your risk, sentiasa kira berapa entry lot yang bersesuaian dengan you all punya equity untuk mengelakkan account anda MC ataupun account anda blow. Okay, kita jumpa lagi untuk next video. Assalamualaikum. Bye bye.